kena mengambil penyaksian tu. Ya. Apakah kamu tidak mengambil penyaksian ketika mana Yakub, Ibrahim, Ishak menghembus nafas terakhir? Ya. Bintang qalu la haka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha. Itu muslimun ilah wahid al-muslimun. Mana ayat tu am kuntum khabar balik. Apakah kamu tu khabar wa nahnu muslimun? Dia khabar akhir lah khabar. Bukan musanna tu khabar akhir tu. Khabar akhir. Mubtada khabar akhir tu. Padanya lah saya kami bersuah diri. Penuh iman tu. Iman tu. Jadikanlah dia satu mata pelajaran. Jadikanlah dia selepas kamu baca Fatihah dalam solat, baca ayat ni. Jadi wirid dah. Jadi wirid. Saya baca di mata pelajaran saya. Tentu. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Belakang ayat mata. Penuh lengkap tu. Soal balik kalimah tauhid tau. Soal balik kalimah tauhid. Di mana tercicir, di mana ketinggalan, di mana salah laku kamu, ulang balik. Ya. Bapak-bapak mereka ni tanya balik kepada anak-anak dia. Bila kita baca, kita sendirilah tu. Kita sendirilah ketika tu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala li bani. Dia pun tanya kepada anak-anak dia semua. Kita tanya zuriat kita, keturunan kita semua. Kita tanya balik. Terlatih semua pergi elok, pergi sempurna, pergi elok, pergi faham elok. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati. Ketika yang kita kepada adanya, adakah yang akan kamu akan apa semua sudah aku mati itu? Bahasa tu sebab pengarang buat. Kita tengok pakai bahasa tu. Tuhanmu ya tu. Kita kena ubah. Orang diri. Orang diri tu. Walau siapa kamu nak menyerah diri macam tu. Itu guna alihkan bahasa kami menyerah diri kepada Allah, yakni ilah wahid, pencipta datuk nenek Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Iaitu pencipta yang Maha Esa. Boleh lah, tak ingat bertuhan lah. Jangan bertuhan. Dan kepadanya lah saja kami berserah diri dengan sepenuh iman. Betul. Betul. Kepada Allah tu. Jadi menyerah di sini maksud percakapan ilah wahidan wa muslimun. Syirik khafiyul khafi ilal khafi. Nampak jelasnya. Bukan kamu nafi isbat sama tu, dia ulang balik. Surah ni apa benda ni? Kepadanya lah kami menyerah diri. Dia ucap oleh anak dia. Anak Yakub, anak Ishak, anak Ibrahim. Bukan Ibrahim lagi lah cakap. Anak dia pun cakap. Ini keluarga Imran keluarga Imran. Maka diucaplah, disebutlah oleh anak dia, ilah wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mengikut tafsir dia di sana, pengarang tak boleh sambung dah, menangis. Pun tafsir dalam kitab saya dah habaq, tak boleh tutul, tak boleh habaq lah. Aku berhentilah buat semalam-malaman kata. Buat semalam-malaman, tapi aku rindu baca Quran, maka aku ambil dia baca semula. Tapi aku tak boleh mengenang balik. Siapa kata ni? Al-Manat. Nama orang tu Al-Manat.